UMNO bahagian Ceras hari ini melancarkan tabung azan untuk membantu akhbar utusan Malaysia yang disaman 30 juta ringgit oleh Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Ketua UMNO bahagian Ceras, Datuk Syed Ali Al-Habsyi berkata sebagai permulaan UMNO Ceras dan Yayasan Pendidikan Ceras masing-masing menyumbangkan RM10,000 untuk tabung itu. So kita rasa tercabarlah. Ini isu azan. Azan isunya isu keagamaan yang kita gunakan. So bila dia menyaman, seolah-olah menyaman identiti keagamaan kita. Sebab itu kita terpanggil untuk tubuh tabung ni. Kita nak cari duit sebanyak mungkin dan kita nak bantulah daripada segi apa yang utusan perlulah. Mungkin utusan ada dia punya ni, tapi kita tubuh jika perlu untuk kita membantu utusan. Datuk Syed Ali merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Ceras di Ibu Negara. Menurutnya, tabung itu juga akan digunakan bagi mengadakan program untuk golongan belia dalam melahirkan jura azan selain membantu masjid-masjid membeli peralatan pembesar suara selain keperluan lain yang berkaitan.